ringkas saja jawapan saya, memang perkara ini menjadi pertimbangan dan keprihatinan kami atas kekurangan jumlah jururawat seluruh negara ni. Kalau tidak silap saya, pada angka yang paling mutakhir adalah kurang lebih 8,000. Ya. Saya sangat sedar, ya, sangat insaf akan realiti ini dan tidak mudah bekalan ini dapat kita pertingkatkan kerana mereka perlu masa, at least 2 years for diploma dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, perlu ada cara-cara untuk kita tangani gap dan kesenjangan itu untuk waktu yang sesegera. Dan saya perhatikan memang ada dilakukan oleh contohnya di Johor dan negeri Johor. Kami di Kementerian Kesihatan memang tidak menolak akan usaha ataupun option sebagai pilihan untuk mempertimbangkan jururawat daripada luar negara. Pokoknya dan utamanya syaratnya Datuk Ketua adalah memastikan bahawa dari sudut keupayaan dan clinical capability dan keupayaan clinical, keupayaan skill mereka itu, kita yang paling mustahak adalah untuk kita pastikan bahawa standard dan atas persoalan safety atau persoalan kecekapan, di samping of course persoalan-persoalan yang lain dari sudut budaya dan culture, termasuklah bahasa dan sebagainya, itu semua akan kami pertimbangkan dan sedang kami pertimbangkan. Dan kita kalau ada satu permohonan yang jelas ataupun permohonan yang formal, Datuk Ketua, pasti kita akan dapat pertimbangkan dengan segera. Tapi cakap-cakap semua ini belum dapat saya lihat satu lagi permohonan yang formal, Datuk Ketua. Kalau tidak, kita boleh pertimbangkan segera. Dan memang daripada program kejururawatan DON, saya Direktor Jururawat, telah pun saya alert dan telah pun saya pesan, dan perkara ini memang kita sedar akan kekurangan itu. Tetapi kalau ada cadangan seperti itu, memang kami akan segera pertimbangkan. Terima kasih.